I dah lama mengidam nak makan nasi padang, tapi takkanlah nak pergi travel semata-mata nak makan nasi padang je kat Indonesia. So kita pergi yang dia punya Duke. Lauk dia banyak gila and I rambang mata tak tahu nak ambil yang mana satu. Walaupun I am a nasi padang lover, I tak pernah rasa ayam pop. So I ambil yang tu. Botol ni kan kalau minum kat Indonesia rasa dia biasa-biasa je sebab diorang punya teh kat sana lagi sedap. Tapi bila minum dekat Malaysia, dia macam terubat rindu. Honestly, kalau diorang jual kat pasar raya, I akan selalu restock kat rumah. Waktu mula-mula makan first second bite tu, I rasa macam biasa je lah kan. Macam nasi padang kat tempat lain. Tapi bila nasi campur dengan sayur, dengan sambal-sambal dia, lepas tu makan pula dengan tahu goreng ni, ya Allah, memang sedap sangat-sangat. Kenapa nama dia tahu goreng? I tahu makan je. Gulai tunjang dia ni pun sedap. Dia tunjang kan kalau tak reti buat, dia akan rasa muak. Tapi kat sini punya tak muak langsung. Paru goreng ni memang dia kering. So memang rasa macam kerepek. Tapi yang I suka dendeng daging. Allah, sedapnya. Lepas tu dia punya sambal ni memang I suka sangat. Pedas-pedas manis macam tu. I makan ni dekat Ampera Raya and I am so sad dia tak dekat Ipoh. Kalau tak hari-hari I akan makan. By the way, untuk bulan puasa ni diorang buka daripada 12 tengah hari sampai 12 malam. So korang bolehlah pergi waktu tu kalau nak berbuka puasa.